pergi kat link di bio ni. Tekan link di bio, akan keluar macam ni. Pilih yang AI generator power ni. Package combo ni tengah promo sekarang, harga je 79 saja, 80 lah ya. Kalau yang nak belajar secara manual tu pergi yang bawah ni. Yang ni pun okey, tapi yang ni video rakaman lah, bukan tools ya. Sekarang saya nak tunjuk ni adalah daripada Pro AI Studio ya. Kita akan guna tools untuk AI generator yang power ni untuk buat video menjual dan video bercerita. Tekan situ, package combo tu akan keluar macam ni. Korang boleh baca dulu. Ni dia Pro AI, stop buat content biasa-biasa, korang buang masa je. Start guna sistem Pro Power ni, Pro AI ni yang boleh bantu terus convert sales ya. Tak payah nak pening-pening nak buat video apa, hook macam mana, script macam mana, last ambil masa berjam-jam, kita edit ulang-ulang. Tapi sales masih sendu, tak naik lagi kita punya sales, tak convertkan. Masalahnya kita tak ada sistem sebenarnya. Bukan kita tak ada, kita tak ada sistem. Contoh yang ni video saya buat, contoh kalau korang ejen property pun boleh buat video macam ni, video promosi untuk jual, promotekan rumah semi-D ni. Kita saksikan. Wow, desain rumah ni sekali pandang macam render 3D kan? Lawa gila lah, desain premium habis. Pening dapat ruang tamu sempit kan? Tapi ceiling dapur volume rumah ni luas serius lega rasa. Dapur pula siap marble island besar macam ni. Sesuai sangatlah untuk korang yang nak lifestyle mewah dan selesa di hari. Berbaloi sangat kalau korang tengah cari rumah idaman. Nak tengok layout penuh? Hubungi saya sekarang. Alright, so bayangkan dalam masa 10 minit je korang boleh buat video macam ni ya, video lengkap untuk jualan. Ia akan ikut format menjual lah. Kalau ni 8 scene, kalau 4 scene dia akan ikut ni. Hook, problem, solusi dan CTA ya. Skrip siap, visual konsisten, flow dah proven, convert ya. Kita tinggal execute saja. Kalau berminat ambil package combo ni. Boleh je ambil salah satu ni tapi rugi. Satu ni 59, dua dah 120 rugi kat situ. Ambil package combo ni harga je 80 saja. Percuma lagi 3 tools. So total 5 tools korang dapat untuk buat video menjual atau video bercerita ya. Ada group support, ada video tutorial lengkap untuk kita guna cara tools ni. Apa itu Pro AI Studio? Ia adalah AI Content Generation Tools yang bantu kita untuk hasilkan video AI ya, yang tersusun, konsisten, nampak profesional, ada struktur jualan yang terbukti. Bukan sekadar nak generate gambar je. Ia adalah sistem lengkap untuk hasilkan visual ikut scene, karakter tak lari ya, dia konsisten, prompt tersusun ikut flow jualan, skrip yang auto, ikut struktur, pattern scene yang dah diuji. Tak payah kita fikir lagi dah. Inilah dia, ada 4 masalah besar content creator sekarang ni kan. Lambat siap content, tak ada idea kan, skrip tak kemas, lepas tu visual tak konsisten. Scene satu muka lain, scene kedua muka lain, karakter lain-lain kan, nampak tak pro. So asyik try and error je tinggi. So apa yang kita perlu sebenarnya, kita perlukan sistem yang proven macam ni. Kita guna Pro AI ya. Pro AI ada CGI iaitu untuk video menjual ya. CGI ni untuk video menjual. Dia akan buat fast convert struktur yang dah siap ya. Kita cuma isi produk, angle dan pilih struktur yang ada, sama ada 4 scene ataupun 8 scene. Macam contoh 4 scene ni saya buat ni, dia akan ikut format ni, hook, problem, solusi dan CTA. Terhasillah video yang macam ni. Kita saksikan video menjualnya. Korang, saya jual supplement. Tak rasa badan asyik lemau je bila buat kerja? I ada jumpa satu rahsia DND ni tau. Yelah, kita makan main bedal je kan? Risau betul kalau kolesterol tu naik senyap-senyap. Memang kena jaga awal tau. Nasib baik ada DND 369E. Contoh ya, kita saya fast forward. So jimat masa, tak apa, flow dah proven, kurangkan try and error, visual message konsisten. Kalau nak buat video bercerita macam ni pun boleh. Zul, kau buat kerja apa sekarang? Aku buat video AI je. Oh, video AI je? Yang ni je aku buat. Alright, saya fast forward. Zul, Kalau nak buat bercerita, kita boleh guna LGI ni. Dia sesuai untuk buat cerita untuk education, FAQ, tips, tutorial, personal brand, storytelling dan cerita. Ni contoh saya buat kartun 3D Pixar bercerita. Ni 4 scene je. Kita boleh jerit sampai 20 scene ya dekat LGI ni. Ini 4 scene contoh. Aduh, segarnya udara pagi ni. Jomlah kita siap cepat sikit. Aku nak pergi Okey ya, makan saya ingat saya nak end live ni. Sementara tu korang yang belum follow saya rapat. Sebab apa, malam ni insyaAllah saya akan bersiar lagi dalam kurs sebelah kot. Saya akan buat yang LGI bercerita macam ni. Tadi saya buat video menjual. Okey, boleh je buat apa 3D animasi macam ni, boleh je. Kalau korang nak untuk yang video macam yang lain pun boleh macam ni. Ini yang ni movie trailer tapi tajuk je Kampung Boy juga, tapi yang ni nampak lagi best lah. Nampak dia dah susunkan je punya skrip, dia punya jalan cerita dia dah buatkan secara auto. Saya masukkan tajuk je ni, apa Kampung Boy. Yakin sini bersih. Kalau ada masalah, aku lepas tangan. Angkat kaki cepat. JJ best ni, best, memang best JJ. Great package combo sekarang yang Pro AI tu 80 saja dia punya package combo. Tengah promo dalam live ni, package combo CGI dan LGI yang video menjual atau video bercerita macam ni. Dia saling berkait dua-dua tu. Ambil yang combo lagi jimat. Alright. So kalau korang serius nak bina brand dan income dengan AI ni, package combo ni paling best lah. So macam ni kita punya student Pro AI, dia bagi testimoni macam Abang Amerika ni kan, dia dah grab 3 minggu lepas. Dia bagi testimoni dalam live saya, dia kata apa? Bro, padulah Pro AI ni, CGI dan LGI. Macam tu. Ada lagi kawan kita dekat grup Wasabi, grup support ni, Mr. Kun dia kata, CGI dan LGI ni sangat bagus, banyak membantu saya buat konten. Terima kasih admin, semoga dipermudahkan. Nampak? Ada lagi akak cinta kita ni, dia bagi testimoni dekat kita punya grup Wasabi ni, dia punya income ni bulan lepas 3.7k. Syukur alhamdulillah. Bulan Februari baru ni, baru setengah bulan dah 2.1k dia punya commission ya. Beg kuning dia, nampak? Best tak best? Ini saya punya, yang ni testimoni dari saya pula. Zubari DND ni saya punya second account. Saya banyak buat video AI menjual produk suplemen ya. Ni semua video AI. Yang ni macam ni dah convert dah sale. 487 view dah 1 sold. 600 view 1 sold. Ada lagi bawah tu
600 view 1 soul, 400 view 1 soul. Ada lagi saya tak tunjuk. Ni yang sebahagian lah. Semua ni video-video I dah convert sale. Dah bawa GMV ads ni. Saya goyang kaki sekarang ni. Berbulan ada je income masuk ya. Alhamdulillah. So ada lagi kawan kita ni baru newbie ni baru join. Alhamdulillah, thank you group ni. Pertama kali join buat video dapat commission macam ni Level kosong ni dah 3 dah sold out dah. Dah pecah telur dah, nampak. 25 je punya commission. Alhamdulillah kata dia. First time join ya. Best lah dengan adanya Pro AI Tools ni membantu kita buat video-video yang convert sale ya. Dah dapat secara auto, dapat gambar, dapat script atau dialog dan prompt. Masuk ke Flow atau Gemini atau Grok untuk hasilkan video. Grok dan Flow Gemini tu ada yang berbayar, ada yang percuma. Kita guna yang percuma je. Saya guna percuma je sekarang ni. Ya, lifetime access sekali bayar, boleh guna berulang kali ya. Ada video tutorial step by step cara nak guna. Ada group support dekat Wasabi, percuma 3 tools. So total akan dapat 5 tools ya. Macam tu. So apa lagi? Korang grab lah. Sebab apa? Trend AI sekarang ni bergerak laju. Siapa yang ada sistem ni akan dominate. Yang masih trial and error akan penat. Memang penat. Kalau korang buat dekat ChatGPT tu boleh je buat. Tapi kalau buat 1, 2, 3, 4, 5 scene okey lagi. Masuk 6, 7, 8, 9, 10 scene korang dah penat dah. Dah orang kata dah burn out dah. Penat gila. Tak payah ada guna ChatGPT pun. Kita guna Pro AI Tools ni. Mudah secara auto. Jimat masa, nampak lebih profesional, naikkan commission dan jani income dengan AI ni. Kalau korang nak jadi affiliate pun boleh. PM di admin nak join untuk affiliate ya. Dah ramai student Pro AI kita ni dah boleh menjana pendapatan 4 ke 5 angka dengan sebagai AI affiliate. Macam tu ya. Korang pilih sekarang package yang ni. Saya cokan pilih package combo ni. Dapat CGI dan AGI. CGI ni untuk video menjual 4 atau 8 scene. LGI ni untuk bercerita sampai 20 scene kita boleh buat secara auto. Dapat apa? Boleh buat secara auto gambar, skrip dan prompt ya secara auto. Lepas tu kita pergi ke Flow atau Gemini atau Grok untuk hasilkan video. Kita guna yang percuma saja yang tu. Tapi yang ni sekali bayar, boleh guna berulang kali ya. Lifetime access. Selagi abang Google tu wujud, selagi itulah kita boleh guna tools Pro AI ni ya. So jangan tunggu harga naik. Prep sekarang ya. Mulakan sistem dan buat content AI korang. So okay, kita bermanfaatkanlah apa ni. Teknologi AI ni. Pro AI ni macam mana? Kredit kira macam mana? Pro AI ni dia tak ada kredit limit. Yang kredit limit tu masa nak buat video dekat Grok atau Flow. Sekali bayar saja. Saya dah jelaskan ni, sekali bayar saja. Pergi kat saya punya bio atas tu gambar, masuk ke bio saya, klik link di bio. Klik yang package combo tu. Yang ni. Tekan yang package combo ni. Nak manual boleh ni. Ini manual. Tapi kau penat lah. Nak jimat masa ambil package combo ni. Alright ya. Free 3 tools apa? Okay, free 3 tools ya. Yang 2 tools tu CGI dan LGI. CGI dan LGI tu ada 2 version. Version 1, version 2. Korang akan dapat lagi version yang satu lagi. Yang version dengan yang later version. So total tu 4 kan? 4 kan? Satu lagi akan dapat basic tools. Basic tools yang ni. Macam ni. LGI, CGI tu korang akan dapat 2 tools iaitu version 1. Ini macam ni. Ni version 1. Version 1. Ini version 1. Yang saya buat ni version 1. Satu lagi version 2. Ini version 2. Version 2 dia ni. 3.65 ni version 2. CGI lepas tu LGI pun sama juga. Ada versi 1 dan versi 2. Macam tu. Ada lagi percuma tools. Yang percuma tools tu yang ni. Daripada Pro AI. Ini adalah yang percuma. Basic tool ni korang boleh korang boleh chat dekat sini. AI chat macam ChatGPT. Ni text to video, text to speech. Ni korang boleh buat voice over. Audio to text. Daripada audio tukar pada text. Ataupun sini ada lagi background remover. Boleh tukar background remover. Lepas tu image generator. Boleh juga create image kat sini. Dan video to prompt. Ini best. Kita boleh ambil video-video viral orang kan. Dekat TikTok tu banyak video viral yang 1 juta, 2 juta punya view tu. Copy dia punya video tu masuk ke sini. Lepas tu dia akan convert kepada prompt. Daripada prompt tu kita ajar lah. Ikut kita punya ni. Kita tiru wasi lah. Kita tukar karakter, tukar skrip. Kita tiru dia punya format dia untuk jadi video viral. Macam tu. Best tak best? Saya selalu guna ni. Jangan cerita ke orang saya guna ni. Untuk dapatkan video yang viral. Ambil video orang, masuk ke sini, tukar ke prompt, kita tiru wasi dia. Tukar image, tukar karakter, tukar skrip kat situ ya. Contoh, macam ni text to speech boleh buat voice over, kita boleh pilih ni nama voice over. Contoh saya nak buat voice over tadi kan. Saya ambil skrip ni kan. Saya ambil skrip. Contohlah saya nak buat voice over, copy skrip tu, pergi kat sini paste saja. Paste, lepas tu kita boleh pilih. Suara lelaki, suara perempuan. Ambil suara perempuan lah. Saya ambil suara perempuan friendly, lepas tu normal saya ambil happy lah. Tekan generate, nanti akan keluar suara. Okay ya. Korang selalu pening kan nak makan apa time lapar? Ni rahsia aku. Ini dia. Follow saya, Zubari ya. Kita bersahabat dalam TikTok ni, tak rugi pun kita share ilmu. Saya akan tunjuk demo step by step lah.